sampai mall dah sampai mall. Okay, ni ambil kiri. Nanti masuk dalam. Dia macam ni lah, macam Activa. Okey lah, dia lebih kurang macam Activa tu. Tapi ini dia bukan turbo kan. Dia engine MyV. Engine MyV cuma di tune lain sikit lah. Pusing. Pusing? Tak boleh pusing. Sini. Tengok macam mana pusing. Tapi sizing pun macam Activa juga. Dia macam kecil sikit. Kalau MyV dia luas lagi. Jangan pendek. Sebab ada ni. Ni okey lah. Dia cukup je untuk bawa hari-hari tu. Tapi itulah sayang dia tak ada apa, cruise control. Padahal Activa, Azza boleh je dapat. Tak ada sediakan untuk model yang terakhir. Lepas tu paling tinggi variant H je. Dia tak ada AV. Sebab rasanya kalau sampai AV tu harga dia nak 90,000 rasanya tu. Betul. Tapi ni pun kalau dah ambil standard body pun dah 85. Kalau masuk full accessory pun dekat 90 juga. Gear up semua tu lah. Gear up. Gear dia pun lebih kurang pun dekat 5,000 juga. Kalau yang ni on the road 85 sampai 5,000 dekat 90 juga. Sama je. Tapi tu lebih tadi tengok ada orang tanda. Ada orang nak. Dia sepatutnya dia launch tahun 2023. Sebab ni dia punya projek start 2021. Cuma tu nak tengok dia punya apa, dia punya interior tu masih dalam tahun gitulah kan. Lepas tu dia lambat lah, dia lambat kan ada apa isu dalaman tu semua, so tu dia delay. Tahun ni baru dia keluar. Tapi kalau nak compare pun paling dekat X50 je kan. Kita tengok handling dia. Power mode. Power mode dia senang sikit. Sampai 110 ni.
Breaking standard Pro 2. hmm. Ni dia dah masuk eco mode ni, dia pick up dia dah slow sikit. Tapi okey lah, dia untuk sesuai untuk kaki yang tak berapa nak berat. Seat pun rasa okey. Rasa kalau duduk lama pun dalam 2 jam drive pun okey, tak banyak. Tak macam Myvi. Myvi beza sakit sikit lah kalau 2 jam. Tapi rasanya seat ni pun macam seat sama dengan Tifa kan. Tengok kan. Ni muat ni. Boleh? Tak tahu. Kita cuba.